Dan ada 3 nombor tu nombor Malaysia guys. Viral di forum katanya bila call malam-malam akan ada suara perempuan nangis. Aku tak nampak tapi korang nampak tak? Aku nampak macam ada rambut. Malam ni kau OT ke? Okay, sebelum aku start, aku nak bagi tahu ni adalah konten semata-mata. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak buat satu video call dengan someone guys. Biasanya aku call kan, tapi kali ni aku nak video call. Tapi aku ada try check dekat ChatGPT beberapa nombor seram Malaysia guys. So nanti aku nak try lah video call ke kan. Okay, so kita nak tengok dulu video dekat TikTok yang diorang cuba call nombor yang seram guys. Okay, yang ni biasanya international lah. Dekat Malaysia jarang aku jumpa. Okay, jom kita tengok sama-sama lepas tu baru kita cuba call. Okay, sekarang pukul 1:30 pagi tau. Aku akan cuba video call lepas ni. This is a haunted phone number. What's your name? Yeah, there's apparently phone numbers where you call and people get cursed or even drop dead. So what will happen to me if I call it? The number I'm calling is known as the man downstairs. Call 458-666-4355 on speaker. Aku tak berani lah nak menunjukkan nombor bahaya tau. What's your name? Dylan? Nice to meet you. I'll be waiting. That Oh my was so god. scary. This is a haunted. Dia betul-betul call lepas tu ada suara je. Okay, tapi aku tak nak cuba call nombor-nombor international. Biasanya tak masuk, tak connect tau. Mungkin sebab tak sama negara, gitu. Bahasa dia tak sama. Okay, so kita nak try, nak tengok yang ni dulu. Ni seram juga weh. There's a phone number that only rings once. If you call it at 3 a.m, it'll answer back the next day. Dia But akan what jawab you'll get esok. is something disturbing. Legend says that if you call the number, it won't answer right away. Okay, The call won't connect, but you will hear silence. ada bunyi But the next silent. morning, your phone will show you a missed call, and with that missed call is left a voicemail. You Dia kata kalau kita call pukul 3 pagi tapi dia tak akan angkat. Lepas tu esok dia tu dia akan bagi satu voicemail. answer the voicemail, and you figure that it's your own Suara voice. kita. When you press play, the voice sounds just like you, but a bit Serious distorted and slower. Mm-mm. It sounds a bit off, but at the end of the message, it says, "Don't open the Oh my door." god. Most people ignore this message until someone goes knocking in the middle of the night. Sampai One kan ada orang soft ketuk knock, pintu. then two, then another, then a soft voice that sounds like you, Lepas tu ada suara right at macam your kita. front door. The voice will whisper, "It's me, let me in," tricking anybody, including yourself. If you delete the voicemail, it doesn't stop. If you block the number, they'll keep calling you from different numbers, maksud macam kita mainly kacau from dia your lah. own, and yet again you will hear your voice. Ih. So whatever you do, don't call this number. Dia kata kalau jangan tu dia macam tak boleh tau. Dia macam jangan tu macam satu arahan untuk aku. Gitu. Okay, so itu yang kita dah tengok. Lepas tu okay lah, dia ada banyak tau. So sekarang ni kita nak try ChatGPT guys. Okay, kita tanya ChatGPT. Tadi aku dah tanya ChatGPT, tolong bagi aku nombor-nombor yang seram. Lepas tu dia ada bagi. Tapi aku tak berani lah nak tunjuk kat korang. Sebabnya aku pernah kena. Lepas tu tiba-tiba YouTube block video aku sebab katanya aku macam dedahkan personal orang lain. Entahlah. So kita try search dekat ChatGPT dulu. Okay, kita try tanya dekat ChatGPT, tolong bagi nombor telefon seram Malaysia. Biasanya dekat luar negara kan. Kita tengok Dia kata, faham kalau anda masukkan betul-betul nombor seram kat Malaysia, sebenarnya tak ada nombor rasmi yang memang berhantu. Selalu viral tu lebih kepada urban legend, creepypasta untuk konten seram. Tapi kalau anda nak guna untuk konten, anda boleh guna nombor yang pernah dikait dengan kisah pelik. Okay, ada beberapa nombor ada 4. Dan ada 3 nombor tu nombor Malaysia guys. Viral di forum katanya bila call malam-malam akan ada suara perempuan nangis. Okay, so kita nak call nombor yang pertama tu. Lepas tu nombor 2, orang kongsi corner keluar bunyi pelik, suara aneh bila cuba call. Nombor ketiga, legend kata nombor 66 orang kaitkan nombor setan. Kalau betul-betul ada orang angkat macam mana? Okay,
kononnya siapa guna nombor ni akan ditimpa bala, sebab tu ditarik balik. Okay, so kita call nombor yang pertama. Aku dah nekat aku nak call juga nombor ni. Okay, 011-1731. Kalau ada orang angkat macam mana habis kita. 4786. Okay, ni nombor yang aku dapat daripada ChatGPT. Kita akan call nombor ni sekarang. Dia kata akan keluar, kalau call malam-malam akan ada suara perempuan menangis. Tunggu weh, adakah dia akan layan kita malam ini? Jom kita try. Tak boleh. Kita try call. Call ended terus weh. Tak boleh call. Nombor yang pertama. Bulu kaki aku dah naik. Apa hal ni? Baru je start ni. Okay, lagi. Try lagi. Nombor kedua. Dia kata kalau nombor kedua ni, kalau kau call, konon keluar bunyi pelik atau suara aneh bila cuba call. So jom kita call nombor yang kedua. Ni macam nombor buat-buat weh. Tapi tak apa, kita try call 011-2424 2424. Okay, kita try. Sekejap, terlalu banyak. Okay, try. Bismillahirrahmanirrahim. Call ended juga weh. Tak boleh call sebab mungkin nombor tu tak wujud. Cuba kita try call sekali lagi. Nampak tak dia kata call ended? Tak boleh. Dah 2 nombor tak boleh. Kita kena scam lagi. Okay, kita try lagi. Nombor ketiga 013-666-47 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni mak kau ni. Aku ni takut ke apa? Aku takut ke apa? Try call nombor ini. Call ended juga weh. Sombong amat. Call ended. Awaknya ni loh. Okay, so nombor yang keempat. Tolonglah, seorang je. Tolonglah angkat call aku. Tolonglah. Aku tak nak nampak macam forever alone sangat So 88. Okay, 3, 6, 9 kali. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ni pula kita try call. Call ended. Benci lah macam ni. Okay, tapi guys, tapi korang jangan risau. Aku jumpa ada satu nombor ni. Okay, nombor ni kita akan try call. Kau tahu tak, nombor ni aku dapat daripada aku punya member. Dan dia adalah seorang content creator seram juga. Dia kata nombor ni kalau kau try call, katanya tak payah call lah. Dia kata video call terus. Okay, so kita akan katalah hidup aku belum apa-apa. Kita try video call nombor ni. Katanya, okay, sorry guys, tadi anak aku nak tidur pula. Okay, so kita sambung. Kita nak video call nombor yang member aku bagi. Dia adalah seorang content creator seram juga, tapi aku tak boleh bagi tahu sebab ini adalah rahsia. Dan nombor tu pun nombor rahsia tau guys. So aku kongsi kat korang je. Dan sebenarnya aku tak tunjuk lah. Aku kan, orang kata apa tu, sensor nombor tu supaya video tak kacau. YouTube tak kacau video kita. Okay, so ni nombor dia. Aku dah pergi. So sekarang kita nak try video call dia. Let's go. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Muka aku unavailable. Sekali lagi. Pula tak boleh video call. Okay, jom. Buruknya muka. Tak angkat pun. Angkat lah. Aku dah cakap engkau ni. Aku dah cakap engkau. Kalau kau tak nak cakap dengan aku, siapa lagi nak cakap dengan aku? Siapa je yang nak layan aku malam-malam ni? Angkat lah. Angkat. Overtime lah malam ni. Tak angkat guys. Tak angkat. Macam mana aku nak call ni kalau dia tak angkat? Okay, so sekarang kita try video call dia lagi sekali. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Angkatlah. OT lah sikit. OT lah. Susah sangat kot. Angkatlah call kita. Kita ni forever alone. Tak ada siapa nak angkat call kita. Angkat. Dia angkat. Hello? Dia tu weh. Kau nampak tak? Weh. Hello? Kau hantu ke?
Hello? Dia tu Aku tak nampak, tapi korang nampak tak? Aku nampak macam ada rambut. Oh my god, ada rambut weh. Ada rambut. Hello? Nama kau siapa? Ada rambut weh, ada rambut. Dia urai-urai rambut dia weh. Ni apa tu weh? Malam ni kau OT ke? Dia tak nak cakap dengan aku weh. Aku nampak tau. Aku nampak macam rambut. Kau siapa? Betul ke kau hantu? Hello? Who are you? Hello? Dia bergerak. Oh my god. Sumpah. Weh, kau dengar tak? Tadi suara dia? Dengar tak tadi muka dia? Sekarang pukul 1.43 pagi ya. Ya Allah, kau buat kerja gila. Sekarang. Dah lah guys, so aku rasa saja macam biasa kau. Sekarang kau cuba tekan like, komen dan juga subscribe. Bye.